Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ustaz nak sentuh tentang berbuat baik pada jiran. Berapa ramai orang tidak berbuat baik pada jiran? Ada yang menyakiti hati jiran, ada yang kata kadang-kadang bergaduh dengan jiran. Tetapi pelik bin ajaib. Tetapi ada orang dia baik dengan jiran. Dia jaga hati jiran, jiran buat kenduri dia datang, jiran anak dia sunat dia hadir, jiran buat hari jadi pun dia datang. Baik, tetapi tiba-tiba dia meninggal dunia. Tetapi peliknya, jenazahnya cantik. Lalu ditanya, apa amalan orang ini? Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang beriman pada jalan Allah dan juga pada hari akhirat, falyuhsin jarhu, taklah dia buat baik pada jiran dia. Lalu Nabi juga bersabda, ada satu hadis ini hebat, Ustaz nak bagi tahu. Nabi kata, ada seorang lelaki, dia ni banyak bersedekah, banyak sembahyang, banyak beribadat, banyak berzikir, tetapi dia buat jahat dengan jiran. Nabi kata tempatnya di neraka. Lalu sahabat tanya, ada seorang lelaki lagi, Nabi cerita, iaitu dia suka beribadat, tapi ibadat dia tak banyak. Dia rajin puasa, tapi puasa sunat pun tak banyak. Tapi dia tidak pernah menyakiti hati jiran. Lalu Nabi kata tempatnya di syurga. Sebab itu kita kena ingat, apa juga amalan kita dengan jiran, berbuat baiklah, bersangka baiklah. Jagalah jiran anda di sebelah rumah, di depan rumah, di kiri rumah, di belakang rumah. Kerana jiran ini merupakan teman kita yang rapat dan merupakan satu ibadat. Jadi berbuat baiklah pada jiran. Mudah-mudahan kita adalah jiran yang baik untuk jiran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.